Main soal menyoal dengan Mimi hari ini. Mimi. Ya. Soal menyoal kena lawan Johan lah. Siapa lagi? Boleh Mimi? Oh. Kena lawan Johan. Kena juga. Nampak sangat kau nak lautkan nip tu Kenapa? Saya baru lepas kalah minggu lepas. Kalah kat Harimau Oh, ya Muda ke? lah tu. Sebab tu nak hantar orang yang konon-kononnya terror lah tu. Ui, Bukan macam tu pula. konon-kononnya terror. Memang terror lah. Aku tak Anip terrible. Saya teroris. Aku terrified. Terrified. Kau nak fight Johan. Okay? Johan pun Johan lah. Okey, macam okey. pasrah je bunyi. Cara bermain dia Mimi, hanya soalan saja dibenarkan. Jangan ada ayat penyata. Jangan akhiri ayat anda dengan noktah. Jangan lari pada situasi. Jangan lambat nak bersoal tau. Jangan jawab dulu baru nak soal. Setiap kali soalan anda diterima, boleh dengar bunyi ni. Silakan Ray. Yes, situasinya. Macam ni. Kau nak sayang panggil sayang. Main sayang. Okey, girlfriend Girlfriend boleh pakai sayang lah. pinjam barang tapi tak pulang. Oh, ini bergaduh ni. Kau nak girlfriend kan? Aku bagilah. Okey lah. Mimi. Okey. 3, 2, 1, spontan era. Mana dia hantaran saya? Berapa? Berapa awak cakap? Ha? Hai. Berapa awak cakap? Tu kan ada tanda soal. Macam ni cakap je bang. Mimi, itu tak ada seruan. Okey. Okey. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Dua kali lagi. Dua kali main. Tiga kali soal. Ada 3 kali soal. Okey, jom Mimi. Jom. Satu kali lagi. 3, 2, 1, super spontan. Mana dia hantaran saya? Berapa duit hantaran tu? Awak janji nak hantar tu mana? Saya ada janji ke nak hantar? Awak ada jumpa mak saya ke tak hari tu? Mak awak yang mana satu, Mak saya yang datang pinjam. Mak saya yang datang pinjam. Satu kali kalah, dua kali kalah, tiga kali kalah. Spontan Era di Johara Pagi Era pada 8.10 pagi. Jangan lupa saksikan Super Spontan setiap Jumaat pada pukul 10 malam di Astro Warna. Patut dia nak lawan dengan aku je. Patutlah. Dia main mak tu aku tak boleh tahan tu. Sekali kita satu kali soal, dua kali soal. Okey Mimi, terima kasih Mimi. Okey, sama-sama. Ingat ya, biar pasrah jangan mendendam ya. Betul lah. Okey, daftar lagi siapa yang nak lawan. Satu kali lawan. Satu kali lawan, dua kali lawan. Selepas ini kita nak umumkan sesuatu yang istimewa untuk peminat-peminat Harimau Muda. Terus dengarkan kami di Johara Pagi Era.